main si kecil tu. Hai, hari ni saya nak ajar korang buat kek pisang ala Khairul Aming. Okey, jadi apa bahan-bahan dia? Kita ada coklat, kita ada air, telur dan juga tepung gandum. Okey, sekarang ni kita kena kacau-kacau bahan-bahan ni. Kecil, tolong saya sikit. Okey, awak kena tuangkan tepung ni ke dalam coklat ni ya. Tolong saya. Oi. Cepat. Oi. Ayo, kenapa macam ni? Macam ni, macam mana aku nak buat aku punya kek pisang Khairul Aming? Hayya!